Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan guru yang dikasihi, yang berusaha, para penilai serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Hati Nur Atika binti Muhammad Rafiq. Saya dari Sekolah Kebahasaan Mutiara JBA 0071. Terlebih dahulu, saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana diberi peluang untuk menyampaikan bicara buku pada hari ini. Buku yang ingin saya kongsikan ialah sebuah novel remaja yang sangat berwarna dan penuh nilai kehidupan, iaitu Merenang Gelora karya Ruslan Ngah. Hadiri yang dihormati, novel Merenang Gelora merupakan sebuah karya yang mengetengahkan perjuangan kecekalan semangat juang dan kekuatan mental seorang remaja dalam menghadapi cabaran hidup. Judul novel ini sendiri membawa makna yang sangat mendalam. Merenang melambangkan usaha dan perjuangan, manakala gelora melambangkan cabaran, dugaan dan rintangan hidup yang perlu ditempuh. Rakan-rakan sekalian, cerita ini berkisah tentang kehidupan seorang remaja lelaki bernama Azri. Nama watak boleh disesuaikan mengikut edisi yang mempunyai minat mendalam dalam bidang sukan renang. Sejak kecil, Azri bercita-cita untuk menjadi seorang perenang yang berjaya dan mengharumkan nama sekolah serta keluarganya. Namun, Azri menuju kejayaan bukanlah mudah. Dia terpaksa berhadap dengan pelbagai cabaran seperti kekangan kewangan, tekanan akademik, persaingan sengit serta konflik dalaman yang menguji kekuatan emosi dan mentalnya. Hadirin sekalian, Azri daripada keluarga yang sederhana. Walaupun ibu bapanya menyokong minatnya, mereka sering bimbang tentang masa depan Azri, terutamanya dalam aspek murid. Azri mula berada dalam dilema antara mengejar impian dalam sukan renang dan memenuhi harapan keluarga serta keluarga. Di sekolah, Azri berlatih dengan gigih walaupun sering berdepan dengan keletihan dan kecederaan, manakala dia dipandang rendah rakan-rakan yang lebih hebat dan berpengalaman. Namun begitu, Azri tidak mudah berputus asa. Dia percaya bahawa kehadapan hanya dapat dicapai melalui usaha yang berterusan dan disiplin yang tinggi. Rakan-rakan sekalian, tema utama novel ini ialah kegigihan dalam menghadapi cabaran. Selain itu, novel ini turut mengetengahkan beberapa persoalan penting seperti konflik antara minat dan tanggungjawab. Tema-tema ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai murid. Rakan-rakan yang dihormati, keistimewaan ini novel ini terletak pada gaya penulisan yang mudah difahami, realistik dan dekat dengan dunia remaja. Ruslan Ngah berjaya menyampaikan mesej motivasi tanpa terlalu berat atau membosankan. Penggunaan latar sukan menjadi novel ini lebih menarik dan memberi inspirasi, terutamanya pada remaja yang minat dalam bidang kurikulum dan sukan. Terdapat 3 pengajaran yang dapat saya kongsikan, iaitu 1. Jangan mudah berputus asa dalam menghadapi cabaran. Yang kedua, kejayaan memerlukan disiplin dan pengorbanan. Yang ketiga, sokongan keluarga dan guru sangat penting. Sebagai penutup bicara buku ini, dapat saya simpulkan bahawa novel Merenang Gelora karya Ruslan Ngah merupakan sebuah karya yang bukan sahaja menarik untuk dibaca, malah syarat dengan pengajaran dan nilai kehidupan yang sangat bermakna, khususnya kepada golongan remaja. Akhir kata, walau sebesar mana gelora yang kita hadapi, jangan pernah berhenti berenang, kerana di situlah terletak arti sebenar perjuangan dan kejayaan. Sekian sahaja bicara buku daripada saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Dengan ini saya mengucapkan
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.